Angkasa bukan tempat biasa. Hari ini, pasukan Pink Crewmates tiba di SMK Subang Lestari untuk satu misi penting. Mereka nampak comel, tapi jangan tertipu. Mereka paling pantas siap tas. Tetapi, sesuatu yang pelik sedang berlaku. Ada yang bergerak mencurigakan, sangat sas. Satu emergency meeting dipanggil. Oh tidak, seorang crewmate telah dijumpai, tidak bernyawa. Siapa sangka, di kalangan mereka yang comel, ada imposter. Ada yang kata sas, ada yang kata tak buat tas. Semua nampak innocent. Tapi, siapa sebenarnya yang imposter? Kerana tidak cukup bukti, crewmate terpaksa skip meeting. Dalam kalangan mereka, ada seorang crewmate yang lambat membuat tas, masih gigih menyiapkan tasnya. Tiba-tiba, imposter jalan senyap-senyap ke belakang seorang crewmate dan membunuhnya. Tetapi, seorang crewmate telah melihat kejadian tersebut dan terus panggil emergency meeting. Siapa yang panggil emergency meeting ini? Mana mayatnya? Saya nampak dia membunuh seorang crewmate. I not the imposter. Saya nampak awak membunuh. Tetapi, semua crewmate tidak percaya tuduhan tersebut kerana tiada bukti yang kukuh. Emergency meeting dibatalkan. Selepas selesai meeting, crewmate yang membuat tuduhan tadi melarikan diri daripada imposter. Imposter mengejar crewmate tersebut sambil membunuh crewmate yang lain. Tiba-tiba, crewmate yang membunuh terjatuh ketika melarikan diri daripada imposter. Janganlah bunuh aku. Tiada siapa yang boleh selamatkan kau. Tiba-tiba, crewmate yang lambat membuat tas tadi telah berjaya menyiapkan tasnya. Yeay, semua tas telah siap. Pasukan Pink terus maju, bersatu hati dan menang dengan penuh gaya. Pink Power, cute, smart and sus. Chicken banana, chicken banana.